Nak tengok master bedroom. You all, inilah master bedroom kita. Okay, tengok. Katil dia ini memang imajinasi artis nombor 1. Nak 2 tingkat. Dia kata nanti kalau kita menghadap dia tengah tidur, kita kena duduk sini. Ala-ala dayang Memang diva Tapi kalau korang nak tahu, bilik ni Mama tak pernah tidur langsung Mama duduk sini dah hampir 8 tahun. Mama tak pernah tidur dalam bilik ni. Okay, Mama akan baring dekat, Mama akan tidur bilik lain. Sebab Mama suka bilik yang agak kecil sikit sebab senang nampak anak kan. Okay, so ini bilik Papa. Kalau bilik dia nak rehat ataupun dia kadang-kadang dia nak urut ke, dia kadang buat lajuk dalam ni. Lepas tu toilet dia kan pun tak share tau. Kenapa? Sebab Papa ni kok makan petai. Aku tak tahan lah bau petai. Dia kalau makan petai dia makan macam kacang. Menghimbau 7 hari 7 malam. Okay, sini tengok. Ini dia punya bilik. Ini baju dia sahaja. Kau tengok. Sampai tak muat. Sampai tak muat. Okay, nampak? Bag-bag dia, seluar-seluar dia sampai tak muat maaf cakap. Ini toilet dia. Toilet kita tak sama tau. Okay, ini toilet Papa Laris, nampak? Dia memang suka konsep ala-ala raja feeling Ni baru tangga. Nak kena tengah mandi, bergaduh-gaduh macam ni. Benci dah lah. Okay, kalau korang nak beli telekom Mama pakai ni, jangan lupa tengok Mama punya live 27 hari bulan 2 pukul 2 petang di TikTok account Papa Laris. Okay, kita banyak nak bagi diskaun voucher. Yang paling best dapat free bag Malaysia Lady. Yang ni eksklusif hanya dekat TikTok Papa Laris je. Okay, jumpa 2 petang. Tekan beg merah.